aku nak bagi tahu, polis tak akan call orang yang dia nak tangkap. Itulah poin penting yang kau kena pegang sampai bila-bila. Kalau pun polis tu call, polis betul yang call, dia akan bagi tahu kau, okey, nanti cik datang ke balai sekian untuk bagi statement. Itu betul. Kalau dia kata dia nak tangkap kau, kalau dia kata dia nak bekukan akaun kau, kalau dia kata dia nak warrant tangkap kau, ingat yang saya sebut tadi tu, kau ingat tau apa benda yang saya sebut tadi tu? Dia sebut je benda tu, itu sebenarnya scammer. Sebab polis tak akan call orang yang dia nak tangkap. Katalah kau duduk Kelantan, polis yang call kau tadi tu dia kata dia dekat Sabah, dia minta engkau datang bagi statement. Engkau kat Kelantan, macam mana nak pergi Sabah? Engkau kan tak cukup duit nak naik flight, engkau pun tak mampu nak sampai ke Sabah. Kau jangan goyang, kau jangan takut. Scammer ni dia akan paksa kau. Scammer ni dia akan paksa kau buat benda yang kau tak mampu buat. Sebab bila dia paksa kau buat benda yang kau tak mampu buat, akhirnya kau akan pasrah dan kau akan ikut cakap dia. Itu yang dia nak. Contoh kau duduk Johor, dia kata, okey, kita siasat ni di Kedah, cik kena datang Kedah. Apa yang patut kau buat? Didengar betul-betul. Yang pertama, kau tanya polis tu nama dia siapa dan daripada bahagian mana. Kau kena tanya. Jangan tanya nombor badan. Nombor badan ni dia boleh kencing. Kau sebut je, okay, cik daripada mana tadi nama cik? Dia akan bagi tahu nama dia. Contohlah Inspektor so and so daripada balai mana. Kau letak je telefon. Rumah kau kat Johor kan? Okay, kau pergi kat mana-mana balai polis terdekat dekat rumah engkau. Kau pergi jumpa dengan polis kat dalam balai polis tu. Kau cakap, cik, saya ada terima call daripada polis sekian-sekian nama daripada balai ini. Saya tak pasti betul ke tak betul. Boleh tak cik tolong semakkan untuk saya, ada tak nama polis ni di balai ini? Polis tu akan bantu kau. Silat-silat dia akan cakap straight away, ni kau jangan percaya, ni scam. Sebab polis di mana-mana balai polis dia dah boleh tahu dah cerita pasal scam. Sebab hari-hari dia terima report pasal scam. Okay, katalah dia kata, oh, adalah nama polis ni dekat balai ni. Contoh adalah nama polis dekat balai ni. Apa yang patut kau buat? Kau minta bantuan polis tu, atau kau sendiri call balai polis tu yang dia kata ada tu. Let's say lah kau nak buat sendiri. Katalah kau nak buat sendiri okay, kau call balai polis yang dekat sana tu. Nama si Pulan, cik, nama inspektor ni ada tak? Oh, ada cik, boleh tak saya nak minta nombor telefon dia? Sebab tadi dia ada call saya, minta saya hadir. Saya nak confirmkan je, betul ke tak betul, scam ke bukan. Cik bagi nombor telefon dia, cik, nanti saya nak call dia direct. Kalau dia kata okey boleh, dia bagi nombor telefon, kau call lah direct, tanya, cik tadi ada call saya ke? Nanti dia bagi tahu. Okay, kalau dia kata, oh cik tak boleh lah saya nak bagi, nanti saya kena confirmkan dengan polis tu dulu. Okey, kalau cik tak boleh bagi, tak apa, cik tolong sambungkan panggilan saya kepada dia, kepada polis itu. Kau buat macam tu. Faham? Clear Jangan susah hati. Kau boleh pergi mana-mana balai polis terdekat dekat rumah kau.